Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar hadirin dan hadirat pada hari ini? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat dan sentiasa dilimpahi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya tajuk apa yang akan saya sampaikan pada hari ini ya? Pernah dengar tak Islam agama fitrah? Sebelum itu, tahukah kalian apakah itu Islam? Secara umumnya, Islam ialah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya bahawa Allah Tuhan yang Esa. Seperti mana yang kita tahu bahawa Islam ialah agama fitrah kerana ia sesuai dengan naluri fitrah manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Hal ini dibuktikan apabila manusia berada dalam kesusahan, dia pasti akan mencari Tuhan dan memohon perlindungan. Selain itu, bukti sejarah juga menunjukkan bahawa rumah ibadat dibina dalam setiap kota. Jadi, pada awalnya, bayi yang lahir dalam keadaan fitrah iaitu mengaku bahawa Allah sebagai Tuhan yang Esa. Tetapi seiringnya suasana pembesaran dan didikan ibu bapa yang menyebabkannya berubah kepada agama yang lain. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada terpesongnya akidah, insya-Allah. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah Zalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka, hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah Subhanahu Wa Taala iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersedia secara semula jadi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang betul lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin dan hadirat, pada hari ini kita diperlihatkan dengan banyaknya perlakuan murtad dalam umat Islam kini, terutamanya dalam golongan muda belia. Hal ini dikatakan demikian kerana banyaknya pengaruh luar yang kian mengganas meracuni pemikiran kaum Muslim, terutamanya ideologi Barat yang mengatakan bahawa Islam ialah agama yang kolot dan ketinggalan serta terlalu banyak peraturan Islam yang dianggap merampas hak kebebasan hidup. Benarkah itu? Tetapi sebenarnya Allah lah yang lebih mengetahui perkara yang baik dan buruk kerana dialah yang menciptakan manusia. Contohnya, Allah melarang kita untuk minum arak kerana ianya dapat mencabut kewarasan akal. Tetapi Allah menggalakkan kita untuk minum minuman yang berkhasiat seperti susu dan sebagainya. Jelaslah di sini bahawa agama Islam sememangnya agama yang dapat membentuk ummah yang berakhlak dan bertamadun kerana ianya sesuai dengan fitrah manusia yang dapat melihara dan bukannya merosakkannya. Sidang pendengar, agama Islam juga terbukti secara saintifik kerana ketinggian martabatnya yang dapat mengatasi ilmu dan kajian manusia. Saya ada sebuah kisah menarik yang nak dikongsikan. Nak dengar tak? Kalau nak dengar, ambil dekat sikit. Baiklah, kisahnya bermula tentang seorang saintis Perancis yang bernama Profesor Dr. Maurice Bucaille. Beliau ialah seorang pengkaji mumia Fir'aun yang telah memeluk Islam kerana kagum dengan kitab Al-Quran yang telah diturunkan semenjak 1400 tahun dahulu, yang telah pun menerangkan tentang Fir'aun secara terperinci sebelum kajian manusia dilakukan. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 92 yang berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Fir'aun supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Daripada kisah ini boleh nampakkan bahawa Islam ialah agama yang lengkap serta ilmunya yang merentasi zaman. Jelaslah di sini bahawa agama Islam meliputi pelbagai bidang, terutamanya bidang sains, astronomi, sejarah dan macam-macam lagi. Jadi tak heranlah jika ramai
saintis dan pekaji-pekaji sejarah di luar sana yang memeluk Islam. Jadi, marilah kita perbanyakkan berdoa supaya hati ini ditetapkan hati ini berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, izinkan saya menghias pentas mimbar dai ini dengan serangkap pantun yang berbunyi. Kepada Allah serahkan segala, hanya Dia memberi pahala. Jangan sesekali berbuat dosa, jadi hambanya setiap masa. Saya akhiri mimbar dai ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.